Di sebuah perkampungan kecil bernama Kibagu yang terletak di kawasan Bukit Bukau Sabah, masyarakat dusun hidup aman bersama tradisi turun-temurun yang diwarisi sejak berabad lamanya. Namun di sebalik keindahan alam semula, jadi dan kedamaian pegunungan, terdapat satu perkara yang tidak pernah dilanggar oleh penduduk di sana, pantang larang. Bagi orang dusun, pantang larang bukan sekadar aturan kosong. Ia dianggap sebagai titah yang dikaitkan dengan kehendak alam gaib. Pantang dilanggar. Kalau tidak mahu menerima padah, sesetengahnya mungkin kelihatan seperti dosa kecil pada mata dunia moden, tetapi bagi mereka hukuman yang menanti boleh menjadi besar, kadang-kadang terus menimpa keluarga atau lebih menyeramkan diwarisi sebagai sumpahan turun-temurun. Pantang satu, jangan menyapu pada waktu senja. Seorang wanita bernama Mina pernah menceritakan insiden keluarganya kepada penduduk kampung. Pada suatu petang, dia sedang menyapu bilik tamu rumah panjang mereka ketika matahari sudah hampir terbenam. Kononnya, ibunya sudah memberi amaran bahawa senja adalah waktu alam gaib mula bergerak. Tetapi kerana malas berfikir panjang, Mina meneruskan juga kerja menyapunya. Malam itu, suara-suara halus mula bergema di dinding rumah mereka, menirukan bunyi sapunya seolah-olah ada orang lain yang turut membersihkan lantai tanpa henti sehingga ke pagi. Keesokan harinya, Mina demam dan mulutnya diserang bisul. Ibunya memberitahu itu adalah amaran kecil daripada penjaga rumah. Kalau dia ulang lagi, lebih buruk akan berlaku, katanya. Apa sebabnya? Kata orang tua-tua, waktu senja ialah masa makhluk halus mencari makan. Apa-apa pun habuk atau serpihan yang kita sapu pada masa ini dianggap menyingkirkan rezeki yang kononnya mereka perlukan, bagai tidak hormat terhadap mereka. Pantang dua, jangan menjahit baju semasa memakai baju. Ini mungkin bunyinya pelik, tetapi pantang larang ini bukan sekadar larangan fizikal. Seorang lelaki tua bernama Guna pernah melanggar pantang ini ketika dia terburu-buru untuk membaiki bajunya yang koyak. Sewaktu menghadiri pesta kampung, dia terus menjahit hujung baju sambil masih memakainya, tidak mengendahkan teguran yang diberikan oleh rakan-rakannya. Setelah itu, Guna mendapati dirinya sering dihantui oleh satu bayangan samar seperti lembaga tanpa wajah setiap kali dia tidur. Ia tidak menyerang, tetapi melingkar di setiap penjuru rumahnya, membuatkan dia hidup dalam ketakutan sehingga dia akhirnya mendapatkan bantuan seorang bobolian, syaman dusun. Sumpahan itu hanya hilang selepas dia melakukan upacara pengembalian maruah. Menurut kepercayaan orang dusun, menjahit baju yang sedang dipakai dianggap seperti mengikat nasib seseorang. Ia seperti menyeru nasib buruk untuk melekat pada diri sendiri dan mengunci pintu rezeki. Pantang tiga, jangan bersiul di dalam rumah pada waktu malam. Ada kisah tentang seorang budak bernama Lajo yang tidak percaya dengan pantang larang ini. Dia sering bersiul ketika dirinya bosan tanpa mengira waktu, termasuk pada malam hari. Namun suatu malam ketika dia bersiul di dalam biliknya, bunyi siulannya berhenti tiba-tiba, bukan sebab dia mendiamkan diri, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang menyahut balik siulannya, menirukan melodi yang sama. Rasa seram mula menyelubungi dirinya apabila dia akhirnya melihat bayangan panjang seperti batang besar yang melintasi tingkap. Selepas kejadian itu, Lajo tidak pernah lagi bersiul, bahkan di siang hari sekalipun. Mitos ini datang daripada kepercayaan bahawa bersiul di malam hari akan mengundang makhluk gaib seperti hantu kepala besar atau hantu saka. Bagi orang dusun, suara melodi siul dianggap satu bentuk panggilan gaib yang tidak mudah ditutup kesannya selepas ia bermula. Pantang 4, jangan tidur meniarap di kawasan ladang. Ladang bagi suku dusun bukanlah sekadar tempat bercucuk tanam. Ia juga kawasan yang dianggap dijaga oleh makhluk gaib yang dipanggil Ton Wong. Pantang besar, jika seseorang tidur meniarap di kawasan ini, ia dianggap sebagai tindakan tidak sopan yang boleh disalahertikan sebagai cabaran atau penghinaan. Seorang pengembala muda yang bernama Dompo menceritakan kejadian ini. Dia tertidur di kawasan ladang setelah kelelahan menuai padi. Ketika meniarap, dia mendapati mimpi buruk yang tidak berkesudahan, di mana tubuhnya seperti dipaku ke tanah dan tidak boleh bergerak. Apabila dia terbangun, seluruh badannya menjadi sakit seperti telah dihempap sesuatu yang sangat berat. Selepas dia menceritakan insiden itu kepada orang kampung, mereka memintanya melakukan upacara permohonan maaf kepada Ton Wong ladang, dan barulah kesakitannya beransur hilang. Bagi masyarakat dusun, tanah adalah sumber kehidupan yang dijaga oleh alam gaib. Tidur meniarap dikiaskan seperti ingin mendominasi kawasan itu tanpa izin yang dianggap melanggar adat. Pantang 5, jangan menghina makanan tradisional. Mak Piah, seorang wanita tua yang terkenal dengan kehebatannya membuat hinava, pernah bertemu seorang perantau muda yang menganggap makanan tradisional itu menjijikkan. Anak muda itu dengan sengaja menyebut, bau hinava ini macam makanan busuk, siapa boleh tahan memakannya. Tidak lama selepas itu, anak muda itu diganggu dalam tidurnya
oleh mimpi makhluk menyerupai ikan dengan mata merah menyala, memperlakukan dia sama seperti ikan mentah itu dipotong. Keadaan ini tidak reda sehinggalah dia meminta maaf secara terbuka kepada Mak Piah dan juga memberikan persembahan sirih pinang kepada penjaga leluhur. Bagi masyarakat dusun, makanan tradisional adalah warisan suci dari nenek moyang mereka. Menghina makanan ini bukan sahaja dianggap mencemuh hasil bumi tetapi juga mempelekehkan roh penjaga kebudayaan tersebut. Pantang larang orang dusun mungkin kelihatan seperti nasihat kuno atau mitos menakut-nakutkan, tetapi di sebaliknya terdapat falsafah tentang kesantunan terhadap alam, sesama manusia dan juga penjaga gaib. Kepercayaan ini mengingatkan kita supaya hidup dengan rasa hormat kepada segala sesuatu di sekitar kita. Meskipun generasi baharu semakin moden, kisah-kisah ini masih diceritakan di kampung-kampung. Ia bukan sekadar untuk menakut-nakutkan, ia adalah cara orang dusun mengekalkan jati diri mereka, menghormati warisan dan memberi petunjuk bahawa segala tindakan kita di atas bumi ini tidak pernah lepas daripada akibat, baik daripada manusia, alam maupun gaib. Jadi ketika kita mendengar pantang larang seperti jangan buat itu, jangan buat ini, jangan terlalu cepat ketawa atau mempersoalkannya, cuma mungkin ada hikmah besar di sebalik larangan tersebut. Dan siapa tahu, alam gaib mungkin sedang memerhati. Kepercayaan ini mengingatkan kita supaya hidup dengan rasa hormat kepada segala sesuatu di sekitar kita. Meskipun generasi baharu semakin moden, kisah-kisah ini masih diceritakan di kampung-kampung. Ia bukan sekadar untuk menakut-nakutkan. Ia adalah cara orang dusun mengekalkan jati diri mereka, menghormati warisan dan memberi petunjuk bahawa segala tindakan kita di atas bumi ini tidak pernah lepas daripada akibat, baik daripada manusia, alam maupun gaib. Jadi ketika kita mendengar pantang larang seperti jangan buat itu, jangan buat ini, jangan terlalu cepat ketawa atau mempersoalkannya, cuma mungkin ada hikmah besar di sebalik larangan tersebut dan siapa tahu alam gaib mungkin sedang memerhati. Kepercayaan ini mengingatkan kita supaya hidup dengan rasa hormat kepada segala sesuatu di sekitar kita. Meskipun generasi baharu semakin moden, kisah-kisah ini masih diceritakan di kampung-kampung. Ia bukan sekadar untuk menakut-nakutkan, ia adalah cara orang dusun mengekalkan jati diri mereka, menghormati warisan dan memberi petunjuk bahawa segala tindakan kita di atas bumi ini tidak pernah lepas daripada akibat, baik daripada manusia, alam maupun gaib. Jadi ketika kita mendengar pantang larang seperti jangan buat itu, jangan buat ini, jangan terlalu cepat ketawa atau mempersoalkannya, mungkin ada hikmah besar di sebalik larangan tersebut dan siapa tahu alam gaib mungkin sedang memerhati. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.